Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Sekarang korang semua apa khabar? Dah lama saya tak upload video. Dah lama saya menyepikan diri, hampir sebulan dah. Dah sebulan 42 hari dah saya tak upload video kan. Memang tak ada masa. Sejak akhir-akhir ni ada banyak benda yang berlaku. Saya sepatutnya 29 hari tu dah bertolak ke Jakarta. Saya nak buat video kat Jakarta. Saya nak pergi Jakarta, tapi terpaksa batalkan perjalanan kami, percutian kami terpaksa dibatalkan disebab ada beberapa musibah yang berlaku lah. Kalau korang nak tahu apa musibahnya, tonton video saya ni sampai habis geng. Ok, baru-baru ni saya keluarga saya ditimpa ada masalah musibah sikit. Saya tengah bekerja masa tu, on the way ke Sepang, dapat panggilan telefon 12 kali call. Saya tak jawab sebab masa tu saya tengah driving dan masih tengah bekerja kan. Saya kalau tengah bekerja memang susah nak angkat phone. Jadi saya tak angkat phone. Dan tiba-tiba ada satu WhatsApp dari makcik saya mengatakan yang mak saya ni jatuh, tak boleh nak bangun. And then bila dah jatuh tak boleh nak bangun, saya pun rasa risau juga. Ada rasa cuak, ada rasa risau. And then saya bagi tahu wife saya, bagi tahu perkabaran ni kat wife saya. Kebetulan wife saya alhamdulillah dia boleh lari balik rumah sekejap. Dia terpaksa lah balik. Okay, wife saya dapat balik. And then pintu pagar memang tak ada kunci. Kunci tak ada, kunci ada dengan saya. Jadi saya cakap hati-hatilah balik tu. And then wife saya dah dilatih dah dilatih untuk panjat pagar tu. Bila saya tak ada musibah ke apa-apa, dia panjat pagar, dia dapat masuk dan dia dapat call ambulance. Call ambulance, bawa mak saya pergi. Kalau nak tunggu saya memang lambat lah. Saya mungkin dalam masa tu pukul 4, pukul 5 baru saya boleh sampai balik ke KL kan. Jadi alhamdulillah wife saya dapat call ambulance. Ambulance bawa pergi ke hospital dan cek adalah mengalami patah di bahu. Patah di bahu. Dan bila umur dah lanjut, doktor cakap tak boleh buat apa-apa lah. Simen pun tak boleh sebab di bahagian bahu tak boleh nak simen lah kan. Macam mana nak simen di bahagian bahu? Jadi doktor kata biarkan saja, dia akan sembuh sendirilah di patah bahu ni. Sebabkan orang dah berusia, dah lebih berusia, ni bawa balik. Dan dia dah tak boleh nak bergerak sangat. Dan dia pun takut nak ni. Dia balik ke rumah saya lah. Dan saya ni sebenarnya ada planning lah nak bercuti 29 Julai tu hari, baru yang beberapa hari lepas, untuk pergi ke Jakarta. Booking tiket dah booking, hotel pun dah booking. Jadi kebetulan pula booking hotel tu tak boleh nak cancel dia tak ada refund, no refund. Kalau cancel no refund. Kawan-kawan order yang no refund sebab mungkin murah kot. Tak apalah, kita tak boleh nak buat apalah. Dan tiket flight pun sama. Sepatutnya kita boleh forward tarikh, tapi kawan beli yang tak boleh nak forward tarikh, kena penambahan lagi banyak. Yang tak apalah, saya reda dengan apa yang ketentuan yang terjadi kat diri saya dan isteri saya. Saya nak buat macam mana kan. Itu dah ketentuannya untuk saya tidak pergi. Kalau nak ikutkan memang sedih sebab kita dah tempah booking tiket semua, dah tempah hotel, dah rancang perjalanan tu lebih 2 bulan sebelum. Rancang tu dah 2 bulan kita rancang 3 bulan macam tu kan. 3 bulan kita dah rancang untuk pergi ke Jakarta ni. And then tak apalah, tak ada rezeki kami untuk pergi ke Jakarta. Sebab tak ada orang nak. Saya ni adik-beradik seorang, tak ada orang yang boleh tengok-tengokkan dia. Dan saya dah banyak keluar duit untuk perbuatan dia, untuk pamper, untuk alas pamper semua kan, untuk alas tilam supaya dia tak tembus ke tempat tilam, tak tembus ke sofa kan. Jadi nak buat macam mana, duit yang kita nak pergi tu semua dah habis digunakan untuk perubatan dia. Jadi kami reda. Sebab tu saya tak buat video dah lama dah. Sebab saya banyak kerja dan banyak lagi yang urusan. Dan hati saya rasa sedih, sebab, kecewa, semua adalah. Yelah, macam mana tak kecewa kan. Kita dah rancang lebih 3 bulan, terpaksa dibatalkan. Bukan terpaksa ditangguh, dibatalkan terus. Jadi nak buat macam mana.
kawan-kawan yang dapat enjoy. Semoga diorang enjoy lah percutian diorang kali ni. Saya pun reda dengan ketentuannya. Jadi harap video ni korang dapat mendoakan lah, supaya kami ada rezeki lagi sekali untuk pergi bercuti. Dah lama dah kita rancang nak pergi, dan dah lama kita tak pernah pergi Jakarta. Langsung tak pernah pergi. Biasa kita pergi ke Thailand saja kan. Jakarta tak belum pernah lagi pergi. Mungkin ada hikmahnya lah. Harap ada hikmah di sebalik yang dugaan yang berlaku. Yalah, mak saya ni tak boleh tinggal seorang-seorang dia. Kalau tinggal sekejap pun, kadang-kadang saya kan duduk menyorok dalam bilik. Bila menyorok dalam bilik bila kita duduk menyorok dalam bilik tak keluar-keluar kan, dia mula merengek macam budak kecil kan. Apa benda yang merengek pun saya pun tak pasti kan apa je lah. Bila orang banyak cakap, bila jaga orang tua ni, kita kena ada kesabaran yang tinggi. Sangat-sangat kesabaran kena tinggi ya. Sebab dia dah kembali macam dah ada ingat, ada lupa. Kejap-kejap dia ingat, kejap-kejap dia lupa. Itu je lah masalahnya kan. Saya risau nak tinggalkan dia seorang. Dia memang boleh pergi toilet sendiri, dia boleh pergi sendiri, tapi kalau takut dia terlupa apa yang dia dah buat. Kadang-kadang dia dah mandi, dia mandi lagi, dia cuci-cuci lagi. Pada benda tu semua dia dah buat. Macam mana kat rumah, saya dulu sebelum ni duduk dekat Keramat. Yang tak nak bagilah dia balik Keramat. Mungkin yalah, nanti ada satu benda besar berlaku, susah saya nak kejar balik lagi kalau saya jauh. Ini macam mana kan. Itu yang disebabkan kami tak boleh nak pergi. Sebab saya adik-beradik seorang, tak ada orang yang boleh membantu kami punya. Adik-beradik tak ramai, memang agak susah lah. Saya pun harap bantuan isteri saya pun harap bantuan saya. Jadi kami sama-sama ni. Mak saya ni dia agak malu kalau saya jaga. Jadi wife saya jaga mak saya tukang cuci lah. Bersihkan lantai, sapu, mop, cuci toilet. Masing-masing ada tugas masing-masing buat. Okay. Jadi korang semua doakan saya lah, viewers, subscriber saya ni, semua doakan saya. Semoga saya dimurahkan rezeki next time dapat pergi. Dan semoga mak saya cepat sembuh. Kadang-kadang kita ni jaga orang tua ni ada kesabaran tinggi. Baru saya tahulah kenapa dalam video banyak yang viral-viral termaki orang tua kan, terjerit dengan orang tua. Yalah, burn out. Dia kadang-kadang sampai burn out. Dia dah tak boleh nak tahan karenah-karenah tu kan. Siapa yang ada karenah kesabaran tinggi, wah, itu memang syurga lah kat tempat dia. Tapi kalau yang tak ada kesabaran tinggi tu, InsyaAllah ada juga syurga bagi dia. Sebab dia reda, dia rela, dia sanggup berkorban apa untuk menjaga orang tuanya. Semoga ada yang macam saya juga, harap-harap bersabar lah. Saya ni kadang-kadang pun tak sabar juga. Kadang-kadang tak sabar juga, kadang sedih. Bila hari ni tengok kawan-kawan tu post status WhatsApp, dia dah enjoy kat sana, dia orang enjoy kat sana, saya pun rasa sedih. Tapi kalau saya pergi pun saya tak ada rasa nak enjoy. Mungkin saya akan rasa benda tu tak ada rasa happy tau bila kita pergi bercuti tu. Kan, kita rasa macam fikiran kita terganggu kat rumah. Kita fikir orang tu kita buat apa kan. Jadi baik kita tak payah pergi, kita batalkan terus. Nanti kita akan jumpa next punya ni. Baru saya rancang nak buat video dekat Jakarta, kehidupan Jakarta kan, tapi apa kan daya tak dapat buat. Jadi saya harap korang semua tolong support channel YouTube saya ni. Teruskan support, teruskan subscribe. Video mana yang belum subscribe, InsyaAllah saya akan buat video masa-masa akan datang. Yalah, lepas ni supaya saya ada semangat lagi lah, dengan sokongan korang komen kat bawah. Apa pengalaman korang jaga orang tua, korang komen kat bawah. Sekarang ni saya tengah pergi ambil kursi orang tua, kursi malas orang tua tu. Dah sampai, walaupun lambat sampai. Dekat hampir sebulan baru sampai. Alhamdulillah, saya dah order. Jadi saya nak bagi dia duduk tenang kat rumah tu. Kadang-kadang kesian juga. Handphone pun saya tak bagi, sebab handphone pun lama-lama dia jadi virus. Dah rosak phone dah 2 kali dah ni. Handphone dah rosak. Saya pun tak bagi phone lah, sebab dia tekan, mengepek-epek dah ada tekanan. Dia macam budak-budak. Jadi semua maafkan saya jarang buat video. InsyaAllah semangat saya dah pulih, nanti saya akan buat video akan datang. Okay, jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.